semua. Kita kembali lagi bersama saya, Insyirah. Dan saya Dian dari TVP Asas Web Study TV. Hari ini 5 Mac hari Khamis. Jika semalam kita lihat persediaan, hari ini adalah hari memasak. Kawah besar sudah berasap. Suni panjang mengancam bubur dengan penuh semangat. Beras, daging, rempah dan santan bergabung menjadi satu. Bau harum memenuhi ruang sekolah. Kena kacau perlahan-lahan supaya tidak hangit. Kalau hangit, habis cerita. Kawasan sekolah hari ini meriah betul. Meriah apa? Meriah memasak. Ada yang perah-perah santan, Ada yang memotong-potong. ada yang mengangkut barang. Ada satu ni. Chef memasak. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة. Sekarang kami berdua pergi ke tempat orang memasak. Ada banyak chef dekat sini. Bau harum masak buat lapar. Laparnya. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد. Ni pula kumpulan motor-motor. Memontok apa? Ubi keledek. Supaya makin sedap. Hari ini special tau. Tuan YDP pun turun padang. Tuan YDP, bolehkah Tuan memberikan ucapan atau perkongsian perasaan Tuan sempena program ini? Okey, lebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada SK Abang Buyuk kerana telah membuat program memasak bubur lambuk dan bubur Ashura sempena di bulan Ramadan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang terlibat dan guru-guru, staf sekolah SK Abang Buyuk. Saya rasa pada tahun ini memang ada perbezaan sedikit lah sebab belum pernah program seperti ini diadakan di SK Abang Buyuk. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في Sekarang proses kacau mengacau tau. Kacau apa? Bubur lambuk. Memang perlu kesabaran yang sangat tinggi. Pernah sikit tak apa, asalkan bubur lambuk jadi sedap. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة. Kini bersama kita ialah guru besar sekolah. Apakah pandangan Tuan pada program ini? Pertama sekali Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi. Memang saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih lah sebab kita bersama-sama dapat menjayakan majlis pengagihan bubur lambuk yang saya rasa julung kali diadakan di SK Abang Buyuk ni. Sebagai seorang guru besar di sekolah ini, saya rasa ini satu platform yang sangat baik yang dapat menyatukan para guru, staf, ibu bapa dan juga anak-anak. Jadi di kesempatan ini tak lain dan tak bukan saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan terutamanya di kalangan ibu bapa dan penjaga anak-anak yang sama-sama hadir pada hari ini, sama-sama membanting tulang, memerah tenaga dan juga memberikan idea untuk menjayakan program yang kita rancang ini. Harapan saya semoga apa saja program yang seperti ini akan kita teruskan dan akan jadi pemangkin kepada kejayaan di masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Jelas sekali bukan sekadar memasak tetapi membina semangat perpaduan. Awak pernah makan bubur lambuk tak? Tak pernah. Tak.
Tak. No. Tak. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Tak. Tak. Tak pernah. Tak. Pernah. Pernah? Pernah. 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 Awak rasa bubur lambuk tu macam mana? Tak tahu. Sedap kot. Rasa bubur lambuk tu ada nasi, santan, kacang dan jagung. Saya rasa saya tak tahu, tapi saya tak sabar nak makan. I think it's like rice with fried chicken. Saya rasa bubur lambuk tu banyak isi. Dia ada Bawang, santan dan beras. Aku pun tak tahu. Aku merasa bubur lambuk. Tak tahulah. Petang nantilah makan. Tahu. Mungkin sedap. Rasa saya bubur lambuk tu macam nasi dan ayam. Saya rasa sedap kot. Mungkin dalam bubur lambuk ada nasi, ayam, udang. Sedap. Ada bawang, ada ayam. Sedap, ada ayam dengan ada udang. Sedap, ada ayam dan nasi. Sedap dan terbaik. Bubur lambuk tu sedap. Lagi-lagi kalau mak saya masak. Mantap. Yeay! Bubur Dah siap. 1, 2, 3, kawah dah siap. Harumnya. Lapar lah. Tak boleh. Tunggu berbuka. Okey. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. Dari tadi banyak tau ibu bapa datang ke sini. Memenuhi ruang sekolah. Buat apa? Ambil bubur lambuk lah. Hari ni murid dapat apa? Satu murid, satu bungkusan. Dalam bungkusan ni ada air, kari pap, kuih dan bubur lambuk. Wah, bestnya. Memang best. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. رمضان زمان البركات رمضان زمان Secara keseluruhannya, program bubur lambuk ini berjalan lancar. Daripada potong bawang hinggalah mengacau kawah. Semua dilakukan dengan kerjasama. Bak kata pepatah, muafakat membawa berkat. Apabila kita bersatu hati, kerja yang berat pun terasa ringan. Terima kasih guru besar, penyelaras program, guru, staf dan ibu bapa atas kerjasama yang diberikan. Sekian, terima kasih. Dan jumpa lagi. Bye. Abang Buyuk.